Nabi faham, dia takak bahawa hak ni sebenarnya hak Tuhan kena, hak Tuhan nak untuk umat ini. Jika Allah telah merestui dan meredainya untuk kita, kenapa pula kita masih tidak berpuas hati dan tidak meredainya? Itulah yang Nabi SAW berasa. Itulah yang menyebabkan dia berasa malu. Ini sekurang-kurangnya pak perkara ni, pak keadaan ni yang menyebabkan Nabi SAW berasa malu. Lepas pada tu dia naik kan, kemudian dibawanya aku pergi hingga ke Sidratul Muntaha. Yang Sidratul Muntaha itu ketika itu dikelubungi warna-warna yang tidak aku ketahui apakah hakikatnya. Selepas itu aku dimasukkan ke dalam syurga. Lepas pada Sidratul Muntaha datang lagi, dimasukkan ke dalam syurga. Di dalamnya aku dapati kalung-kalung mutiara, dan tanahnya pula adalah kasturi. Tanahnya pula adalah kasturi. Di sini naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah asal maknanya ialah pokok bidara. Pokok bidara, orang ambil apa ni, daun dia tu kan, waktu mandi orang mati tu, pokok bidara tu lah. Pokok bidara. Dari segi bahasa, Al-Muntaha berarti penghujung. Pokok bidara yang letaknya di penghujung, yang terletak di penghujung, perhentian, tempat, garisan penamat atau sud dan lain-lain. Sud kita bahasa Kelantan. Itu maksud Al-Muntaha. Sud situ, habis situ. Apa makna sud, penghabisan, penghujung, penamat apa dia? Apa yang dimaksudkan di sini ialah pokok bidara yang merupakan penanda garisan penamat alam bawah daripada alam atas. Itu maksud. Ni penamak dia. Kalau kata dalam istilah agama, alam bawah dia panggil alam sufli, alam atas alam ulwi. Fanzur ila nafsika thumma intaqili, itu dalam Jawharatut Tauhid. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufali. Itu satu nazam syair ya, dia kumpulkan akidah saja. Akidah. Gapo dia dalam akidah ni? Perhatikan dirimu sendiri terlebih dahulu. Perhati kita ni siapa? Ada, mati, hidup. Perhati. Dia suruh kaji diri. Dengan kita kaji, kita boleh kenal Tuhan. Semantaqili, lepas tu berpindahlah. Tak padan dengan hak tu, atau patut pergi lagi kaji, pergilah kaji alam yang tinggi. Kaji alam yang tinggi, lepas tu kaji pula alam bawah. Ni sebab tu orang-orang Islam dulu semangat dia tinggi, ilmu dia luas, dia mengaji sungguh, mengaji ilmu bintang, ilmu tentang langit, cakrawala apa tu kan. Orang Islam lah yang jadi pelopornya, jadi penganjurnya sampai gitu. Bawah ni pun kaji juga. Kaji dapat hasil lah. Kalau orang kafir ni dia dapat hasil duniawi sajalah. Orang Islam tidak. Hasil duniawi di samping tu kenal Tuhan, kaji diri. Tu dah orang panggil kaji jiwa apa tu. Itu dalam akidah dia suruh guna. Dalam tu pun dia sebut alam tinggi, alam rendah. Hak ni alam rendah ni dia suk situ. Suk di Sidratul Muntaha. Itu pokok tu sebagai penanda, sebagai lambang suk atau penghabisan zon alam bawah. Hak datang pada tu orang panggil zon alam atas.
luah lagi lah. Surga kan dia kata lepas pada tu atas. Kata lagi luah lagi daripada alam bawah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, gapo semua tu alam bawah. Bukan alam atas lagi. Kita duduk kata langit atas. Tak. Alam bawah lagi tu. Baik, kita tengok apa yang ditulis di sini. Dari apa yang dimaksudkan di sini ialah pokok bidara yang merupakan penanda garisan penamat alam bawah daripada alam atas. Di dalam Sahih Muslim terdapat penjelasan Ibnu Mas'ud tentang pokok ini. Kata beliau, ia berada di langit ke-6. Apa-apa yang naik dari alam bawah terhenti di situ. Lalu dari situ ia diambil untuk seterusnya dibawa naik ke atas oleh kumpulan lain lah pula. Apa-apa yang turun dari alam atas pula terhenti di situ. Berhenti sekali. Lalu dari situ dibawa turun ke bawah. Gitulah urusan Allah di alam semesta. Hak mana gapo-gapo perintah, gapo-gapo urusan sekat tu hak atas, sekat tu. Untuk ke bawah lagi, hak bahagian bawah ni ambil, teruskan ke bawah. Qadhi Iyad berkata, keberadaannya di langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha tu di langit ketujuh, adalah lebih sahih, dan ia merupakan pendapat kebanyakan ulama. Sidratul Muntaha, kata dia, mengikut riwayat yang lebih sahih, duduk atas pada langit yang ketujuh, bukan langit ke-6. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini, dalam riwayat Muslim disebut langit yang ke-6 Sidratul Muntaha. Nampak bercanggah kan? Baru ni kita sudah sebut dah. Sebab itulah ada setengah ulama tu dia kata Mi'raj ni beberapa kali. Sekali tu tengok langit yang ke-6, sekali tu tengok pada langit yang ke-7, dan banyak lagi ke perbezaan lain itu. Dia kata sebab banyak kali. Tetapi mengikut Imam Bukhari, seperti telah dijelaskan sebelum pada ni, Isra' Mi'raj itu hanya sekali sahaja. Ini perbezaan dari segi keterangan periwayat itu ataupun perincian dia. Hak ni setara ni ringkas, hak ni lebih terperinci. Hak ni dia menggambarkan satu keadaan, hak ni menggambarkan keadaan yang lain pula. Itu jadi beza. Semuanya daripada Nabi SAW belaka. Cuma perawi tu, hak ni rakyat sekat ni, hak ni rakyat lebih lagi. Ia juga lebih sesuai dengan namanya. Sebab kalau sekat ni tidak suk lagi, hak suk tu pada langit yang ketujuh. Dengan sebab itu ia lebih sesuainya Sidratul Muntaha tu duduk di atas langit yang ketujuh, bukan di atas langit yang ke-6. Itu alasan Qadhi Iyad. Lebih sesuai dengan namanya. Tapi Imam Nawawi pula cuba menjamakkan kedua-dua riwayat dengan mengatakan pokok itu keseluruhannya berada di langit ketujuh, tetapi umbi dan akarnya berada di langit ke-6. Hak tu beza riwayat tu. Hak ni kata langit ke-6, hak ni kata langit ke-7. Tidak salah, kedua-dua tu boleh terima. Kalau kata dalam masa yang sama pun boleh. Langit yang ke-6 tu akar dia, umbi dia. Langit yang ke-7 tu keseluruhan pokok. Hak atas tu langit yang ke-7. Langit yang ke-7. Itu kata Imam Nawawi. Dia cuba kompromikan dua riwayat yang nampak bertentangan itu. Sidratul Muntaha terletak di sebelah kanan Arash Tuhan Ar-Rahman. Bukan makna Tuhan duduk atas Arash tu, tak. Arash ini sepedunia ni lah. Alam bawah, alam atas, bumi, matahari, gapo ni duduk di alam bawah. Arash itu satu sistem alam yang lebih besar, yang merangkumi semua. Dia satu sistem alam, bukan satu kedudukan. Kursi itu bukan kursi ni, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Itu satu sistem alam. Semua langit-langit dan bumi ni, 7 petala langit ni duduk dalam, tidak terlepas daripada sistem tu. Atas sekali Arash. Kedudukan saat ni Sidratul Muntaha saat ni duduk di sebelah
kanan arash. Dia cerita gitu. Kanan gapo ni benda ni payah ni. Sebab kalau kita duduk alik ni kanan. Tu kan duduk menghadap tu kanan. No. Bawah ni pun beza dah. No. Ada atas tu tak, tapi dia royak kanan. Alam yang lebih besar lagi lah, yang merangkumi alam bawah dan alam atas. Merangkumi alam bawah dan alam atas. Di dalam hadis-hadis disebutkan syurga tu kalau dunia ni kan, ni langit kita ni, atas kita tu lah. Syurga langit dia nya arash. Arash langit dia. Arash itu satu sistem alam. Seperti mana kita kata sistem di bawah sistem matahari, satu sistem. Hak ni semua dia ada kait mengait dengan sistem hak lebih atas yang merangkumi dia, tidak terlepas daripada hak itu. Antara sebab ia dinamakan Al-Muntaha ialah kerana ini kita ringkas. Yang pertama, para malaikat dari alam bawah boleh pergi hanya setakat itu. Itu maksud setakat itu, garisan penamat dia. Mereka tidak dapat melepasinya. Pengetahuan mereka juga terhenti setakat di situ. Pengetahuan dia hapus kat tu je, tak boleh lebih datang. Bukan bermakna datang tu tak ada dah malaikat. Dah ada. Hak lain. Hak lain. Yang kedua, ia merupakan garisan paling akhir bagi kemampuan jangkauan akal dan jiwa manusia. Sekat tu tinggi-tinggi setara mana pun sekat tu tak boleh dah, tak boleh nak fikir dah kalau dah atas tu. Yang ketiga, bahagian akarnya di langit ke-6 merupakan penghujung zon neraka. Sementara bahagian atas pokoknya yang berada di langit ke-7 pula adalah permulaan zon syurga. Demikianlah pendapat Maulana Anwar Shah Kashmiri. Itu pendapat baru, sebelum pada dia tu tak ada orang pendapat itu. Tapi dia ni banyak penemuan-penemuan dia dalam hadis ni. Salah satu penemuan dia nya inilah yang kita sebut. Dia mengikut pendapat dia tu itu lambang sebenarnya. Lambang penamat alam bawah dan alam atas. Zon bawah ni, kata alam bawah saat ni semuanya akan jadi neraka akan datang bila kiamat. Termasuk langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Neraka belakang ni, apa ni, dunia, matahari, bintang, Merih ke Zuhrah ke apa ke, semua jadi zon neraka. Berluah lah, luah benar lah zon neraka. Duduk situ tak tahu lapisan mana lah. Duduk situ. Hak kata masuk syurga, dia kena melepasi alam bawah saat ni. Hak ni tak gerak dah manusia. Tak sedut pergi dengan roket, tak boleh dah. Boleh pun sibuk. Berapa kena bayar dah nak pergi. Nah, ada dah apa ni, pelancongan ke angkasa lepas. Hak kaya-kaya bolehnya. Kalau pergi pun boleh gak. Jadi tak ada dah, tak siapa. Hak ni hak boleh pergi boleh pergi datang pada tu iman. Hak tu lebih besar nilai iman Islam. Ada itu tiketnya. Boleh lepas pergi. Walaupun dalam dunia ni sesak setara mana pun. Tak ada harapan nak pergi bulan, tak ada harapan. Nak pergi Amerika pun tak ada harapan. Tak ada piti pun boleh lepas. Tu keistimewaan. Kapal kaya setara mana pun tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Semua walaupun telah pergi ke bulan, kalau kita kata tak boleh lepas, tak ada jaminan. Hak kata zon syurga, hak atas pada tu zon syurga. Situ kawasan syurga pula. Sebab tu dia kata selepas langit yang ketujuh tu aku dibawa masuk ke syurga. Bila tu? Selepas langit yang ketujuh, atas langit yang ketujuh lagi, bawah tidak. Bermakna hak berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama, langit kedua, Nabi ni sekian-sekian yang disebutkan baru ni,